Doktor masa kecil dulu memang lagilah sadis panggil apa orang yang tak boleh membaca menulis bahasa Melayu, masuk pemulihan bahasa Melayu daripada darjah 1 hingga darjah 6 tak erti membaca menulis bahasa Melayu, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggeris, bukan Jawi kan. Bahasa apa tu, Dok? Maknanya tak boleh bahasa Melayu pun tak boleh. Tak boleh membaca, jadi buta huruf. Masuk pemulihan bahasa Melayu darjah 6. Bayangkan ketika itu tekanan, stres, macam hidup ni rasa tak penat lah. Maksudnya pergi sekolah, orang buli, pelajar-pelajar tak mau bersama dengan kawan-kawan kita, tak mau berkawan dengan kita kerana kita ni seorang yang dianggap sebagai orang yang bodoh lah, orang yang tak boleh membaca menulis bahasa Melayu. Jadi perjalanan hidup tu memang berliku, kan, berliku-liku sehinggalah Allah takdirkan masuk universiti. Belajar masuk universiti dan pengajian pun berbeza-beza pula.